Customer ni bagi tahu dia baru beli kereta ni second hand tahun lepas, tapi owner sebelum ni tak pernah langsung hantar buat detailing. Kereta Mercedes ni pun berusia lebih kurang 8 tahun, owner sebelum ni tak pernah langsung hantar buat detailing. Kita orang cabut seat bahagian belakang sebab bahagian bawah dia penuh sangat dengan telur lipas. So customer ni ada nampak tim kita orang boleh datang cuci depan rumah. Dia pun busy dengan work from home, tak ada masa nak keluar. Dia minta kita orang datang rumah dia area Ceras untuk buat package full detailing sekali dengan letak peracun lipas. Macam korang tengok dalam video ni, interior kereta customer banyak warna putih, warna cerah, senang nampak kotor. So tim kita orang akan cuba sedaya upaya untuk bersihkan segala kotoran yang ada dekat atas permukaan seat, kapet, seluruh kereta bahagian dalam. Dalam package full detailing kita orang ni dah termasuk sekali dengan cucian keseluruhan bahagian dalam dan luar. Lepas kita dah siap cuci bahagian dalam, kita akan letak UV dressing, kilatkan dashboard, dan kalau korang pakai seat jenis leather, kita akan letak leather conditioner. Bahagian luar pula korang akan dapat premium car wash dan waxing sealant untuk protection cat kereta korang. Buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Jadi kalau korang berminat, boleh klik link dekat bio profile kita orang, WhatsApp je. So korang boleh tengok sendiri hasil sebelum dan selepas cucian dengan mail detailing. Aku nak minta tolong korang untuk komen, bagi rating 1 hingga 100 dengan hasil cucian macam dalam video ni. Korang rasa berbaloi tak siap datang ke rumah lagi? Terima kasih.